we complete our chapter. Yeah, years learning hard way. Now we fulfill our master to serve society with our heart. Never let it still interfere. Nobody should stuck in gang and drugs. Done, live our life with cheer. Family, precious time. Climb for good under the hood. In the woods we stand stood. We tackle the mountain like we should. Didn't reach the summit. It's okay, we good. Selamat datang kembali ke channel X TMT Project. Kawan-kawan, terima kasih yang komen-komen, yang duk tunggu-tunggu nak tahu lagi apa keseharian dalam penjara reman. Susah ke? Ya, bagi orang yang baru first time bukan mudah, tapi untuk orang yang dah berkali-kali, nanti kita akan bahas. So, kat mana kita? Masa last episode itu hari, kita dah sampai malam. Dah lepas master petang. Master petang tu diorang baru experience lah. First time duduk master perdana. Bagi orang-orang yang baru masuk, tak payah kena herdik dengan warden. Budak-budak lama dah tahu macam mana nak uruskan. Sebab kalau diorang tak fall in master betul-betul, kita yang lama ni pun kena getah. Jadi kita ambil daripada master lah. Daripada master pukul 6 petang pertama sampai. Jadi diorang ni kita arahkan supaya duduk berlima-lima dengan memakai baju khas master. Okey, suruh diorang pakai baju master, duduk buat baris berlima-lima supaya senang warden nak kira. Master perdana pukul 6 petang pertama. Sebab hari tu kita terus cerita sampai malam, lupa nak cakap pasal master perdana. So semua duduk, kepala tunduk, jangan bising, tunggulah. Bila dah dengar loceng, semua pun bersiap sedia, duduk dalam baris. Tu sebab kita panggil duduk baris, duduk sedia. Duduk dengan muka sugulnya, dengan muka sugul sebab baru sampai. Duduklah untuk kiraan master. Hari semua ni senyap. Satu jail semua senyap. Kau boleh dengar tapak kaki pegawai kat depan tu, walaupun berselang 50 meter, masa dia hentak kaki nak lapor pada pegawai yang datang ambil, pegawai yang dah ronda ambil master, kau dengar bunyi tapak kaki. Tak. Tuan, master bla 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 bla, dia cakap. Yang kita ni pun semua duduk lagi. Lepas satu blok ke satu blok, sampailah kau dengar bunyi kring, ataupun guna loceng bell yang zaman dulu punya ting ting. 3 kali selesai. Boleh buka baju. Bagi yang belum ada baju putih, belum keluarga pun belum datang visit, orang-orang baru, baju ni lah jadi peneman untuk engkau. Baik untuk engkau pakai sepanjang-panjangnya engkau duduk dekat reman ni, sampailah kau dapat baju t-shirt ni. Sama ada pemberian orang bilik engkau yang nak bebas, ataupun keluarga engkau datang dan membelikan pakaian untuk engkau. Jadi jagalah elok baju reman ni. Selepas master petang, barulah masuk sesi yang ialah buat hal sendiri, solat maghrib, yang dah air mata semua pun dah keluar, dah duduk untuk solat semua. Dan lepas isyak, mulalah sesi interview. Kau tanya aku tanya kau gini, kau gini. Banyaklah yang melibatkan kes dadah. Tapi apapun penerangan ini version aku. Kau jangan samakan dengan cerita orang lain yang nak bercerita pasal jail. Diorang experience lain, tu hak diorang. Bagi aku duduk reman hampir 4 tahun, kes high profile,
reman Mahkamah Tinggi. Jadi ini yang aku experience, dan aku pun tak tokok tambah banyak cerita, cuma aku merahsiakan benda-benda yang tak sepatutnya. Contoh benda-benda yang terlalu negatif yang menggusarkan masyarakat kat luar sana. Aku tak naklah membuatkan orang berspekulat, oh gini ya penjara gini ya. Walaupun ada segelintir kecil je, alah kecil je, bab buli ke gitu ke gini, sakit susah dapat ubat ke, benda remeh-temeh, benda kecil yang keseharian, yang kalau teruk sangat, kenapa orang repeat masuk jail? Asal masuk jail muka dia, asal muka dia dalam jail, kan? So bermulalah sesi malam. Tak banyak cakap lah malam pertama kan. Malam pertama masing-masing pun aku tunjuk macam mana tidur macam udang panjang-panjang. Mulalah dah sampai malam, ambil lah blanket kau tadi. Kalau sejuk kau buat selimut, kau tak ada bantal. Kalau kau buat bantal, kau tak ada selimut. Ini orang-orang lama dah ada lah kipas-kipas macam ni. Yang masih baru-baru lagi, ambil lah baju ni. Kalau buat bantal pakai baju, so boleh selimut dengan blanket. Macam udang, tak ada fancy-fancy. Gini je lah, tidurlah wahai teman, dengan lagu yang aku nyanyikan. Siap nyanyi lagu tu, siap nyanyi. Tapi yang normally memang tidur macam ni je lah. Yang ada yang tidur menyering gini. Kalau bilik ramai, kalau bilik 7, 10, 12 orang, jadi orang tidur sini, orang tidur sini, orang tidur sini, gitu je. Tapi ada orang yang bertilam sebab dia reman lama tu. Kalau kita dah naik ke blok kekal, blok kuarantin pun orang buka je tilam TMT kan. Dah duduk tahanan Mahkamah Tinggi kan, kau ada tilam, buka je lah tilam kau. Orang pun tak tompang kau punya tilam. Nak tompang boleh, baring dekat abang punya lengan. Jadi tidurlah masing-masing di malam pertama di penjara. Ada yang tangan gini, ada yang sampai tak boleh tidur gini, panas. Ambil plastik roti yang member sebelah ni, buat kipas je lah dengan apa yang ada pun, sebab panas. Memang blower tu belah luar blok, panas. Jadi jam lebih kurang 7 pagi kau akan dengar lagi sekali bunyi loceng yang kuat. Bangun, semua bangun, faster. Kali ini berbeza dengan mula-mula kau sampai semalam hanya fall in, duduk bersetempat ramai-ramai dalam blok, dalam bilik. Tapi bila pagi bunyi sahaja loceng, semua bergerak keluar menuju ke lapangan untuk kiraan master perdana pagi. Jalan semua. Jalan pun dalam baris. Tak boleh jalan serabai-serabai kau, berdua-duaan tu lah. Jadi pressure lah. Orang yang hidup tak ada law kat luar, bila masuk jail, semua kena ikut, itu kena ikut, ini kena ikut. Banyakkan orang mengatakan susah pada permulaan inilah. Yang aku cakap dalam video lepas kan, bila dah sebulan duduk, suara dia aja hong-heng. Kepala otak nak cari abuk je, tak nak fikir banyak. Tak boleh abang, betul lah abang, aku cakap kalau fikir luar masuk air lah. Dia pula nak menerang-nerangkan pada kita. Jadi tujuan aku membuat video ni supaya masyarakat di luar sana tahu, dan bukan asyik menyalahkan penjara sahaja bila diorang ni keluar membawa cerita yang gitulah, ginilah. Kalau tak, asal kau nak repeat lagi, asyik masuk muka kau je dalam jail. Ni yang aku ceritakan perihal reman yang sebenarnya mengikut versi aku. Kalau tak nak percaya tak apa. Aku just bagi tahu supaya orang di luar sana mendapat input seadanya daripada aku sendiri. Kalau kau jangan nak banding-bandingkan orang lain. Kalau kau rasa orang lain lagi tepat lagi penceritaan kau pergilah dengar dia. Okey, keluar. Sebab master perdana pagi adalah master body, dia panggil master body, kiraan badan. Tak boleh ada yang tertinggal dalam bilik, tak boleh. Sebab untuk mengesahkan kiraan mesti siasat pada setiap pagi. Kiraan manusia yang ada dalam keadaan baik dan terkawal dan sihat tubuh badan. Jadi kena keluarlah physical check.
Pegawai pun kena tengok satu-satu orang reman yang dia kira. Banduan pun sama, cuma banduan tu kita cerita lain kali lah. Sama je metod dia untuk kira master body. So keluar, jalan berdua-duaan, duduk dalam baris, duduk berlima-lima, berkelompok-kelompok, sama ada di depan blok ataupun di padang kawat yang disediakan. Semua pun kena pergi. Wajib duduk dalam keadaan sedia, tak banyak cakap. Yang ada selipar kopen boleh lapik selipar kopen, yang tak ada akan duduk je lah. Duduk sampailah bunyi loceng, kiraan master dah selesai. Barulah berjalan menuju ke bilik semula dengan keadaan sugul. Orang-orang lama yang dah duduk reman macam aku dah nak hampir 4 tahun, kita dah masak lah, dah sebati lah dengan rutin harian kat dalam ni. Kita pun lagi nak fikirkan masalah kes, kalau jatuh hukum lagi nak kena pergi belayar lagi tak tahu berapa tahun, tak tahu hukuman gantung ke, tak tahu hukuman ringan ke, tak tahu boleh bebas ke. Jadi pressure tu ada pada diri masing-masing. Setiap orang ada tekanan dia. Setiap orang ada tekanan dia. Jadi dah selesai sahaja polling master pagi, master body, sama menuju masuk ke dalam bilik. Jadi pertama kali dah masuk bilik, kalau bilik hanya 3 orang dan bilik, setiap bilik ada air, ada, kalau kecuali penjara lama lah macam air molek, macam penjara ada beberapa penjara lama lah yang masih lagi ada lagi di negara kita. Yang selain pada tu yang dah kompleks semua masuk dan aktiviti pagi bermula. Yang mana nak mandi, pergi mandi. Yang mana jenis kebau tak reti nak mandi, gian lagi tak mandi. Baring balik menunggu sarapan diberi pada jam lebih kurang 8 hingga 8.30 pagi. Kau bayangkanlah, sarapan ni nak datang, berapa cekap orang nak kena menguruskan dapur. Sebab bila kiraan semua sekali tahanan yang kat dalam sini, contoh ada 5,000 orang, berapa orang tim yang kau perlukan untuk masak makanan, preparation untuk diorang ni. Kalau nak sapu butter dekat roti pun berjam kan. Itu sebab diorang ni pukul 6 pagi lagi dah keluar daripada bilik diorang ni untuk menuju ke dapur, masing-masing dengan tugas masing-masing penyediaan. Prioriti kebersihan nombor 1. Takut nanti senang, kalau silap sikit boleh kena penyakit, habis semua satu blok kena. Jadi susah babe. Susah. Okey, permulaan sarapan pun diberikan. Yang budak kerja kawasan dalam akan bawa dengan tong biru air dia, air panas, tolak pakai troli. Kadang tarik itu je, tak ada troli-troli, tarik ke bilik, buka gayung, kau pun ada lah kau punya koler ni, dia pun tuang krek air tu. Jadi orang-orang baru pun tengok air berasap. Sarapan, roti 2 keping letak, cicah dah makan. Usah macam rasa roti je ni, ambil lah air minum. Alamak, tawa asyut. Tapi memang diet KKM, dia tak boleh lah bagi kau air manis-manis piau-piau sehari-sehari. Jadi aku berharap korang semua faham. Memang orang cakap air macam air sungai, diet sihat KKM. Kau orang bagi makan supaya kau tak mati. Supaya kau tak mati, bukan untuk kau duduk macam kat hotel. Jadi layan je lah sarapan kau. Siapa pun tak suka kan. Cicak-cicak roti dah siap. Yang mana dapat kepala roti, yang ada cerita-cerita kepala roti pun berebut. Berebut pun bukan sebarang-sebarang boleh rebut. Bukannya orang hulur roti yang ni capai macam orang asli kat tempat tak ada makanan, macam orang kebuluran dekat. Bukan. Berebut ni ada istilah yang checker yang dapat dulu. Jadi kau nak hulur tangan, nak genggam cepat-cepat roti, kepala roti, tak boleh. Jadi aku memberi penjelasan kenapa orang nak makan kepala roti ya? Apa special kepala roti? Gini ada. Badan tengah gian, automatik perut lapar, cepat lapar. Sebab zat-zat badan kau yang ada ni semua ditarik oleh tubuh. Sebelum ni kau kat luar 2 hari sekali baru makan, sibuk sedadah kan. Jadi kepala roti tu bahagian yang keras dan tebal. Jadi dia orang ni beranggapan dengan makan kepala roti ni kenyang lama sikit. Orang masing-masing nak makan kepala roti lah. Yang gian-gian ni, orang yang lama-lama dah baik gian ni. Alah, kepala roti ke, kaki roti ke, badan roti ke, sama je dia. Kita dah sihat.
Tak adalah pelahap nak zoom. Tapi tak boleh. Kalau kau memang nak capai je ambil orang punya roti, ni sampai tapak kaki, zoom. Tak boleh. Jadi istilah berebut ni bagi aku terlalu berat nak diasumkan. Bukan apa, keluarga kat luar sana risaulah. Ramai yang tanya aku, PM, betul ke gini, dan malang sekali. Diorang percayalah sebab yang bawa cerita ni orang yang baru keluar jail juga. Kalau kau rasa cerita kau tu bagus sangat, nanti aku dah buat podcast, lu mari duduk sini. Tapi kena buat kes dululah baru boleh masuk sini. Lu daripada blog cakap nak buat, gua panggil lu datang, gua settle dengan ini, lu datang duduk. Kita cerita. Kalau nak cerita sangat kan, kita cerita lah. Lepas je sarapan pagi, jadi dekat Reman tak ada aktiviti. Isnin sampai Khamis aktiviti hanya tertentu sahaja. Kadang-kadang hanya banyak duduk dekat blok dalam bilik dan pintu pun berselak semua. Bukannya macam penjara dah jatuh hukum, kau boleh pintu bilik selak dalam kawasan blok kau tu, kau boleh berkeliaran di sana lah. Berbeza dengan penjara Reman. Reman ni kalau diorang kat sini ada program pembangunan insan PPI. Jadi kalau kebetulan memang ada cikgu cukup untuk dipanggil kau keluar kawat, bagi kena cahaya matahari, dia panggil kawat. Kalau tak, kau duduk je lah kat bilik. Tak ada kawat-kawat ni. Tapi pihak penjara akan aturkan lah. Biasanya walaupun paling-paling tak ada, seminggu 2 kali kawat blok kau. Sebab bagi-bagi blok Reman ni ramai. Contoh ada 2,000 orang, kau nak buat keluar semua kawat macam mana Zal? 2,000 orang ada kat blok ni. Kau kena rotation lah. Dalam sebulan ni asal dapat capai keluar. Kawat pun bukannya paras macam kawat tentera, macam kawat, bukan. Kawat just nak bagi kau ni keluar daripada terperuk dalam bilik, kena udara luar, kena cahaya matahari dan keluar peluh. Ramai orang tak sukalah kawat. Nak kawat apa benda, kita bukan nak jadi askar, just nak duduk bilik, relax, baring, tidur, bangun, makan, tidur. Nak bagi masa tu cepat berlalu. Sebab bukannya perit sangat. Tapi istilah orang, susahnya Reman, susahnya penjara. Banyak yang susah dia cerita dia. Asyik-asyiknya susah. Semua pun nak cerita susah. Sampai bila nak susah dalam sini? Itulah istilah susah. Sebab tu aku buatkan video untuk korang. Walaupun susah nak dapat payung ni Mat, tapi gua settlekan dengan berbagai-bagai cara untuk dapat keluarkan video ni. Isnin sehingga Jumaat aktiviti, sama ada kawat ataupun halakah, ataupun keluar ke pejabat PPI, diorang buat sesi kelas agama lah. Ada ustaz yang dikhaskan untuk mengajar, ustaz penjara. Memang akan mengajar bab-bab basic lah. Basic daripada cara mandi hadas, diperbincangkan lah untuk 2 jam saja, bukan lama. Dan selepas 2 jam tu kau akan balik dan berada di blok semula lah. Dan kita dalam hari pertama ni masih melihat kesugulan orang lah. Dan pada yang baru-baru masuk hari pertama sampai di penjara ni, kalau pula yang baru sampai di penjara ni akan dibawa keluar untuk potong rambut. Bukan pattern macam rambut aku ni. Potong nombor 1 punya. Habis botak. Tak kira lah kau rambut macam Amises dulu panjang ke apa ke, sama botak jalan. Orang baru semua potong rambut. Jadi potong rambut pun bukan yang kau bayangkan okey duduk kat kerusi barber zret. Tak ada pakai kain, tak ada. Kau buka baju, duduk mencangkung. Budak kawasan ni akan trap mesin, habis dah kau pun duduk di sebelah lagi. Sebab akan tunggu turn. Bukannya siap seorang ni terus masuk bilik. Dah siap, kalau katakan ada 20 orang baru untuk keluar potong rambut, dah siap 20 ni, baru semua masuk bilik. Semua pun disiplin, teratur. Jadi disiplin yang tidak kita sukai lah, yang kita tidak sukai. Yang mana potong rambut, dah potong rambut. Yang mana terus meletup nombor jumpa, akan pergi jumpa lah.
akan pergi jumpa dan sendiri kita akan tengoklah bermacam-macam kerenah. Ada yang balik dekat subul, ada yang balik tangan kosong, family tak beli apa-apa, ada yang balik dengan satu beg Maggi, ada semua barang keperluan dia, cecek dengan baju, dengan seluar pendek. And lepas tu bermulalah cerita. Kalau nak cerita ni sebab baru kenal kan, duduk dalam kan, baru kenal. Jadi masing-masing pun adalah aktiviti masing-masing. Tapi kalau makanan, okey, setiap bilik ada undang-undang. Kalau kau pergi jumpa, makanan yang kau bawa balik kena bagi-bagilah. Bukan kita memaksa untuk bagi semua orang, tak. Checker bilik, angkat dulu. Checker bilik, angkat. Bukannya pau, maknanya bukannya samun kau punya barang. Ini undang-undang. Kalau bilik ni ada 7 orang dan kita pun ada visit seminggu sekali. Engkau kebetulan ada lagi 2 orang bilik kita ni visit. Takkanlah barang kau nak simpan untuk kemuk kau seorang. Habis time aku visit, kau tak minta aku punya Maggi, kau tak makan aku punya biskut. Jadi kita akan bagi-bagilah. Okey, time kau visit, okey, kalau aku guna Maggi kau 3 paket, buat bayar 11 sebab semalam kita makan bubur, aku visit, aku ganti balik Maggi dia. Rotation macam tu je. Rotation, tak ada istilah barang kau kena samun. Cuma orang minta-minta ni ramai minta-minta. Kau on the way balik lagi, bang Maggi satu, bang kacang satu. Semua orang pun dalam tiket dalam penjara ni minta abuk, minta Maggi, minta apa. Bila kena pula, nanti kita kupas dalam bab orang yang dah lama masuk penjara, dah banyak kali reman. Jadi dia orang ni pembuli nombor 1. Cara nak samun orang pun dia orang pakar. Jadi kau yang baru masuk tak tahu apa-apa ni, kadang Maggi pun kena samun. Orang minta tapi dengan terus ambil je. Alah kau ni kedekut lah, Maggi 2 pun nak berkira. Orang dia sound direct macam tu je. Itu nanti kita kupas dalam episod reman dah berkali-kali. Nanti aku akan bagi tahu daripada sudut negatif dia dan sudut positif dia. Sebab orang beza-beza. Semua pun tak sama dia. Semua pun tak sama. Apa pun kita akan kupas lagi hari pertama dalam penjara reman, daripada mula-mula masuk RO sampai dah malam pertama tidur dan masuk pagi dah breakfast, dah keluar pergi PPI sebelum makan tengah hari. Nanti kita akan sambung lagi untuk episod makan tengah hari pertama di penjara reman. Walaupun semalam dah makan petang, dinner, tengah hari dia vibe lain sikit. Jumpa korang. Bye.